Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya Nizal Muhammad dalam program dipanggil Jom Bisik. Kita kena bisik-bisik. Bisikkan tentang hal ehwal berkaitan dengan kehidupan kita. Dan bila kita bisik itu, tandanya lebih syahdu. Orang lebih mahu mendengar. Kalau tidak, orang tak dengar apa yang kita cakap. Jadi, sila berikan perhatian perbincangan kita pada hari ini. Kita nak tanya kepada anda, elok tak hidup ni kalau tidak ada orang pedulikan kita? Pasti kita kata tidak. Kalau tidak, kita tidak namakan social being. Dan manusia adalah social being. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memerlukan sosial. Kemasyarakatan, berinteraksi dan sebagainya. Hari ini kita nak ceritakan tentang satu topik. Topik menariknya ialah yang dinamakan masih ada yang peduli. Bisik-bisik sikitlah, masih ada yang peduli. Jadi ini yang kita sembang-sembangkan. Dan untuk membincangkan tentang ini, kita bawa seorang yang memang biasa mempedulikan diri kepada orang lain. Jadi saudara, izinkan saya memperkenalkan di sebelah kanan saya ini, iaitu tidak lain dan bukan yang berusaha Puan Annie Idayu Mat Ali. Nama macam penyanyi. Okey, beliau adalah Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pertubuhan Sukarela Kebajikan. PSK, Bahagian Komuniti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nizal. Ya, inilah kita nak bisik-bisik supaya orang lain semua dengar baik-baik bisikan kita ini. Tajuk itu sendiri satu yang menarik. Mungkin dapat dikupaskan bila dikatakan masih ada orang yang peduli. Apa maknanya? Okey. Cakap pasal dia orang tara ni. Okey. Baik. Masih ada orang yang peduli ni kalau kita tanya di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang ni kita tanya, ada lagi tak orang yang peduli kalau kita menghadapi sesuatu permasalahan? Ya, kita tengok banyak netizen di luar peduli kalau benda tu diviralkan. Kan? Tapi kita nak lihat kehidupan manusia yang biasa ni. Kalau zaman dahulu kita perhatikan masa keluarga besar itu masih tinggal bersama, berdekatan, ada pak long, pak ngah, apa semua tu, dia masih peduli. Okey, anak ni pergi sekolah atau tidak? Ada yang menjaga tak? Warga emas yang sakit demam ditanya. Kenapa tak nampak ni di surau? Kan? Kenapa tak nampak ni di sekolah? Jadi ada yang peduli, ada yang tanya. Zaman dulu, tapi masyarakat kita dah berubah. Keluarga kita dah semakin mengecil. Tiada lagi, kurang dah keluarga besar itu yang mengambil peduli antara satu sama lain. Jadi kita nak tahu, benarkah tak ada orang yang peduli? Jadi kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini sedia nak membantu, memberitahu bahawa sebenarnya ada yang masih peduli. Cuma mungkin strukturnya berbeza. Mungkin ada yang berstruktur, ada yang dilakukan secara tidak langsung dan ada yang berlaku secara langsung. Jadi, dalam konteks ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat bila melihatkan tentang konsep ataupun amalan peduli itu sangat penting, apa yang dilakukan ataupun bagaimana struktur jabatan sendiri membawa unsur itu ke dalam pentadbiran atau ke dalam operasi jabatan itu sendiri. Baik, terima kasih. Sebenarnya dalam masyarakat ini kita ada pelbagai peringkat, ya. Kita ada pelbagai peringkat. Kita ada satu struktur keluarga, lepas tu kita ada sistem yang lain, sistem yang lebih berkembang kepada masyarakat. Jadi kami Jabatan Kebajikan ni berada di dalam satu lingkungan sistem yang mana kami bersama dengan masyarakat di komuniti itu untuk sama-sama diperkasakan supaya menjadi satu masyarakat yang perkasa, yang mana mengambil tahu hal orang lain. Jadi kita ada satu program sebenarnya yang dinamakan Program Khidmat Bantu di Rumah, KBDR. Ini salah satu program yang diwujudkan. Sebenarnya kalau di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni kita ada banyak lagi perkhidmatan yang disediakan. Ini adalah salah satu perkhidmatan yang disediakan yang kita bersama dengan komiti yang berjayakan bersama
untuk menyantuni kumpulan sasar jabatan. Jadi kumpulan sasar jabatan ni pun ada 8. Tapi dalam program ini kita libatkan 2 kumpulan sasar lah. Jadi Itulah KBDR ya. KBDR ringkasnya. KBDR. Boleh dijelaskan apa sebenarnya fungsi KBDR itu dan sasaran yang kata 2 tu apakah sasaran? Okey. Program khidmat bantu di rumah, selepas ni kita sebut KBDR je lah, KBDR ringkas. sajalah. Okey. KBDR ni salah satu inisiatif yang mana kita panggil pendampingan sosial. Pendampingan sosial, bukan pendamping yang lain tu ya. Pendampingan sosial. Bukan. Okey, pendampingan sosial yang mana kita beri sokongan sosial kepada kumpulan sasar yang memerlukan. Dalam hal ini kita fokus kepada 2 kumpulan sasar, iaitu warga emas dan juga orang kurang upaya. Lebih lagi yang tinggal di komuniti masing-masing. Sebab kita tahu Jabatan Kebajikan ada sediakan perkhidmatan institusi yang mana kita mana-mana OKU yang tidak ada penjaga akan dihantar ke institusi yang kita kenali sebagai Taman Sinar Harapan. Ataupun warga emas yang mungkin tak ada penjaga, hantar ke institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat yang kita panggil Rumah Seri Kenangan. Tapi itu dihantar ke institusi. Tapi program ini sebenarnya untuk memastikan 2 kumpulan sasar ini tinggal, kekal di komuniti masing-masing. Maksudnya dia tak perlu tinggalkan rumah dia. Dia sayang rumah dia. Jadi dia tak perlu, jadi dengan memerlukan dengan sebab dia memerlukan penjagaan ke sokongan sosial tadi, kita perlu sediakan sistem sokongan tersebut. Jadi program ini diwujudkan. Jadi KBDR ini hanya untuk 2 sasaran ni saja. Buat masa sekarang 2 sasaran. Dan apakah kemungkinan akan dikembangkan lagi? Sebab bagi saya ada juga kelompok yang bukan sakit tetapi mempunyai sakit jiwa. Maksudnya ialah anak-anak remaja yang terpinggir. Betul. Kanak-kanak yang tinggal berkeliaran tanpa bimbingan, tanpa jagaan. Ibu bapa kena ibu bapa bekerja sebagai kira perkhidmatan sosial lah. Kan? Jadi bagaimana kalau katakan ada orang merasakan bahawa kenapa dipinggirkan yang 2 lagi itu? Kenapa hanya kepada orang yang sakit ataupun orang tua? Okey. Sebenarnya tak ada yang dipinggirkan. Sebab kanak-kanak, kalau yang kumpulan yang disebut tadi, kumpulan sasar 1 lagi tu, kanak-kanak walaupun dia ada masalah jenayah ke, dia ada masalah perlindungan ke, dia telah ada satu jabatan yang lain. Jelas. Jabatan yang lain yang mengambil cakna kepada kumpulan sasar ini. Saya kena bertanya soalan ni kerana ada di antara kawan-kawan kita luar sana, bila kita sebut 2 itu, dia kata kenapa kita ni memilih-milih. Jadi itulah sebabnya jabatan lain, kerjanya lain. Ini khusus untuk orang kurang upaya dengan warga orang emas. Yang katakan warga emas. Kalau macam orang-orang macam kami yang umur 60 ni, warga emas ni bukan sebab dia belum lagi, tapi sebab dia mungkin dalam kumpulan ini dia ada sistem sokongan dia sendiri. Ya. Jadi kita fokus kepada yang memang dah tak ada. Kalau warga emas tu masih ada sokongan keluarga yang kuat, dia mungkin kita kata okey, ini tidak memerlukan lagi program ini. Jadi kita fokus kepada yang sangat-sangat memerlukan. Jadi apa khidmat yang diberikan kepada khidmat kepada kumpulan ini adalah dia spektrum bantuan sokongan yang biasa kita bagi adalah dalam bentuk bantuan sokongan harian. Bila sukarelawan ni pergi, dia digerakkan oleh sukarelawan. Digerakkan oleh sukarelawan, yang mana sukarelawan ni ada pula lah NGO yang memantaunya lah. Sebab tu kata program ini satu program yang berstruktur. Kita tahu ramai je rakyat Malaysia ni, NGO lain yang memang buat kerja kebajikan. Mereka tolong warga emas, tolong orang kurang upaya yang mereka kenal. Tapi kita jaga satu Malaysia ini, kami sediakan satu program ini supaya dia lebih berstruktur, lebih menuju kepada kumpulan sasar yang sangat-sangat memerlukan.
bukan nak pilih-pilih kasih, tapi kita akan ada penilaian-penilaian tertentu yang mana kumpulan-kumpulan yang terpilih ini adalah kumpulan-kumpulan yang memang tiada sokongan yang sepatutnya. Yang mana secara semula jadilah kita tahu kalau kanak-kanak tu ada ibu bapanya lagi. Tapi warga emas yang tinggal sendirian, mungkin tak pernah berkahwin, jadi dia memang sebatang kara. Tapi sampai satu tahap umur dia terlantar sakit. Jadi bila terlantar sakit, siapa yang peduli dia? Masa inilah kita gerakkan sukarelawan yang berada di dalam komuniti mereka supaya mereka tidak dihantar ke institusi, tinggal di komuniti tapi masih mendapat sokongan. Contoh bantuan sokongan yang kita bincang tadi adalah untuk sokongan emosi dia supaya dia tidak sunyi. Jadi pergilah jadi teman berbual. Mungkin datang 2 jam sehari, dalam seminggu tu 2 jam sehari sahaja dia pergi, bincanglah, berbual. Kalau masa tu dia tengah sakit, mungkin ada keperluan untuk menghantar ke klinik, ke tempat yang sepatutnya lah untuk dia dapat bantuan-bantuan yang seterusnya. Yang boleh rujuk ke agensi lain pun. Kalau dia kata hari ni tak daya lah nak masak, mungkin boleh bawa pergi ke kedai makan bersama. Mungkin boleh bawa kalau dia tak terlantar lah. Kalau terlantar, mungkin tolong belikan nasi lemak, kita sarapan bersama. Belikan nasi lemak, suapkan dia sebab dia tak daya kan. Contohlah. Sebab dia sayang. Sebenarnya kita ni manusia akan sayang tempat tinggal sendiri. Macam kadang-kadang orang tanya, ya, kenapa buruk sangat tinggal dekat sini? Sebab dia dah tak daya. Dia dah warga emas. Ataupun dia dah OKU terlantar. Macam mana nak tolong kemas rumah dia? Jadi sukarelawan ni lah yang akan tolong. Dalam tempoh 2 jam tu mungkin tolong basuh pinggan, sidarkan pakaian dia kan. Antara usaha-usaha yang boleh diberilah, itulah sokongan sosial yang diberikan kepada kumpulan SASA ini. Bagaimana JKM mengenal pasti sukarelawan ini? Apakah ada ciri-cirinya kan untuk dipilih? Bukan sembarangan orang boleh menjadi sukarelawan KBDR ni. Ada yang memang tak layak pun. Saya setuju sangat dengan pernyataan Cik Nizal. Sebab kita sebenarnya open. Kita buka je. Kita memang menggalakkan semua orang menjadi sukarelawan. Apatah lagi membuat kerja-kerja kebajikan. Dan kita galakkan semua. Tapi kita kena akur bahawa minat manusia tak sama. Dia pelbagai. Jadi ada yang minat bekerja dengan orang warga emas. Ada yang suka menolong OKU. OKU pun ada pelbagai. Ada yang terlantar, ada yang tidak terlantar, ada yang masalah penglihatan, ada masalah pendengaran dan sebagainya. Jadi minat yang tak sama ini yang membuatkan kena pilih. Supaya dia bersedia untuk memberi khidmat tu. Sebab saya menjangkakan orang yang minat nak buat kerja kebajikan ni hatinya sangat besar. Jiwanya besar. Jadi dia memang biasanya orang-orang macam ni kita tak payah nak cari sangat pun, dia yang datang. Biasanya sukarelawan ini dia akan jumpa kita pergi pejabat kebajikan masyarakat daerah ataupun jabatan kebajikan masyarakat ataupun bersama rakan-rakan dia yang dah biasa dengan kerja-kerja ini, tanya macam mana dia nak jadi sukarelawan kerja kebajikan ni. Jadi kita akan bantulah kaedah-kaedah untuk mendaftar. Biasanya sangat senang lah. So, sekarang ni dunia pun dah digital. Kita boleh go through laman web saja, terus daftar. Jadi cuma pengenalan kepada sukarelawan ini akan berlaku di peringkat daerah. So kita ada pejabat kebajikan masyarakat daerah, pegawai-pegawai kita di sana akan jumpa sukarelawan-sukarelawan ini, akan bagi taklimat dan sebagainya untuk memberi penjelasan antara tugas-tugas yang boleh dilaksanakan oleh sukarelawan ini. Andainya ada yang menonton kita ini terpanggil untuk menjadi seorang sukarelawan, bagaimanakah gayanya untuk mereka menjadi ahli? Okay. Sedap pula bunyinya.
Baik. Sebenarnya kalau nak jadi sukarelawan ni mudah aja. Asalkan umur dia 18 tahun ke atas. Lulus. Okey. Sihat tubuh badan, maknanya fizikal, mental. Okey. Okey, sihat. Lepas tu dia memang bersedia nak memberi komitmen. Ya. Ya. Memberi komitmen. Dan kita pun fleksibel. Maksudnya tak adalah paksaan. Cuma kita akan bagilah bentuk jadual, tugas macam mana kan. Bila masa. Jadi dia boleh susun mengikut keselesaan di masing-masing. Itu saja sebenarnya syarat-syarat yang paling asas lah. Jadi lepas tu dia nyatakan minat untuk dia. Sebab kita open kepada bila 18 tahun ke atas ni, boleh jadi dia pasti bekerja. Dia mungkin pelajar universiti. Jadi mungkin dia masih menganggur kan, ataupun mereka ini ada bidang-bidang kepakaran yang tertentu. Jadi dia rasa nak menyumbang kepada masyarakat. Boleh je, datang je tampil kepada kita di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah. Di seluruh Malaysia, kita ada 105 buah pejabat kebajikan masyarakat daerah, termasuklah di Semenanjung pun ia ada, di Sabah pun ada, di Sarawak pun ada. Mungkin nama pejabat tu je lah. Ada pejabat, kalau di Kelantan, pejabat kebajikan masyarakat jajahan. Kalau di Sarawak, pejabat kebajikan masyarakat bahagian. Jadi boleh je pergi ke sana ataupun melalui laman web JKM lah. Kita ada satu sistem e-community yang mana dekat situ boleh buat pendaftaran secara langsung dalam laman web tu. Jadi pendaftaran dia boleh dibuat melalui laman web. Ada dua kaedah. Kaedah. Kalau dalam laman web pun boleh, nak terus pergi pejabat kebajikan secara manual pun boleh. Dia ambil menjadi ahli itu di jabatan-jabatan di daerah. Di daerah. Masyarakat di daerah. So, itu kita syarat dah, kita tahu mudah sangat-sangat nak sangat jadi orang. Mudah. Cumanya setelah bukan hati kadang bersih nak nolong. Betul. Tetapi ilmu enggak ada. Bu, bagaimana, Bu? Okey. Sebenarnya kita galakkan untuk mereka mengambil kursus-kursus yang kursus sukarelawan ni ada ditawarkan di Institut Sosial Malaysia. Dan mana-mana agensi lah di pusat pengajian mana-mana pun ada sebenarnya. Jadi kita galakkan mereka ni mendapatkan pengetahuan, kemahiran melalui kursus-kursus yang ditawarkan. Tapi kami once berdaftar dengan kami tak adalah wajibkan secara formalnya wajib pergi hadir kursus sekian-sekian. Tidak ada. Tapi kami akan bantu memberi taklimat, menyatakan etika untuk menjadi seorang sukarelawan, dan sekiranya ada tawaran-tawaran kursus yang tertentu oleh pihak-pihak yang saya sebut tadi, sebagai contohnya Institut Sosial, kita galakkan mereka pergi. Jadi untuk timba ilmu ni saya percaya banyak pusat-pusat pengajian baik swasta, baik di awam, di NGO sendiri pun ramai yang menyediakan kursus-kursus untuk tingkatkan kemahiran. Menjadi seorang sukarelawan yang berwibawa. Yang ada kemahiran tertentu, yang ada etika yang tertentu. Jadi kami akan bantu bersama dengan sukarelawan ini untuk mencari kemahiran-kemahiran tersebutlah. Setakat ini berapa ramai yang sudah menjadi ahli? Dan usia mereka dari tahun berapa ke tahun berapa? Paling memuda berapa umurnya? Pasti 18 tahun lah. 18 tahun yang berdaftar lah. Yang ke atas bagi sejauh mana atasnya dia? Atas ni selagi mana mereka tu sangat berjiwa besar ni, tak ada had umur pun sebenarnya. Gasak. Cuma macam saya cakap tadilah, bila nak bersama dengan kita dalam program-program tertentu, syarat dia kena sihat pada masa itu. Jadi kalau dari segi umur, setakat sekarang ni ada je yang umur 80 lebih,
tapi masih sihat, masih berjiwa besar untuk menyumbang tenaga. Kadang-kadang tenaga tu mungkin sedikit, tapi panduan, nasihat, kita panggil kemahiran dia Kemahiran yang sosial dia. kemahiran sosial dia yang lama tu, dia akan bantu kepada yang muda ni bagaimana nak melaksanakan tugas-tugas ni dengan baik. Jadi nasihat warga emas yang lama ni, yang lama dah berkecimpung dengan dunia kesukarelaan ini menjadi panduan kepada golongan belia-belia yang muda ni lah. Kita daftarkan 18 tahun ke atas, tapi kita dah gerakkan ilmu kesukarelaan ini di peringkat sekolah lagi. Ramai je yang sukarela kita ni dia bawa anak dia untuk sama-sama mengenali kerja-kerja kesukarelaan ini. Jadi kita cuma sebab kita daftar ni benda yang rasmi, formal kan. Jadi kita start daripada 18 lah. Untuk direkodkan, dan kita sekarang ni yang berdaftar di dalam Jabatan Kebajikan dah melebihi 8,000 dah. Dan saya menjangkakan bila jiwa kesukarelaan ni ramai yang mempedulikan kumpulan sasar Jabatan Kebajikan ni, saya menjangkakan ramai lagi yang nak berdaftar sebenarnya. Dan kita galakkanlah mereka melayari laman web kita tadi untuk explore, untuk teroka macam mana nak mendaftar dengan kita. Tidak kena apa-apa bayaran, bukan? Tak ada bayaran. Cuma saya nak jelaskan di sini, ada program-program di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, kita pula yang memberi sokongan sedikit sagu hati kepada sukarelawan yang terlibat khususnya pada program khidmat bantu di rumah ini. Ini adalah tanda terima kasih kerajaan sebenarnya atas usaha mereka, tenaga, masa yang diluangkan kepada mereka ini, kerana mereka ini telah bersedia. Sebab mereka ni masa dia jadi sukarela memang dia orang tak ada pun mengharapkan apa-apa bayaran. Tapi kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat atas tanda terima kasih, kita ada sedikit sagu hati yang diberikan kepada mereka untuk mereka terus menjayakan program khidmat bantu di rumah ni. Kembali kita bersama dalam Jom Bisik. Bisikan kita kali ini terus ke kalbu kerana kita menceritakan tentang apa sebenarnya tentang masih ada yang peduli. Kan? Untuk berceritakan tentang sukarelawan yang khusus membantu usaha warga usia emas dan juga mereka yang dikatakan orang kurang upaya. Jadi saudara, bersama dengan kita ni tidak ada gangguan, Puan Eni Idayu binti Mat Ali merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pertubuhan Sukarela Kebajikan ataupun PSK, bahagian komuniti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Panjang kita cerita tadi. Saya sangat-sangat terharu, terpaut dan teruja dengan apa yang diceritakan. Soalan barangkali ialah, kalau sudah menjadi ahli, apakah ada gandingan pertemuan antara ahli-ahli yang dikatakan di dalam sebagai sukarelawan KBDR ini? Betul. Apakah aktiviti mereka kalau ada? Silalah. Kalau kita cakap sukarela, ramai yang jadi sukarela, kan? Ramai yang aku pun boleh buat kerja-kerja macam tu. Tak payah nak daftar-daftar dengan JKM lah. Tapi sebenarnya mereka yang bersama dengan kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, mereka ini, sukarelawan ini ada NGO yang mengawasi mereka. Saya sebut sini mereka NGO ni pertubuhan sukarela kebajikan yang bersama dengan kami sebagai rakan strategik jabatan ini sama-sama menggerakkan menjayakan tanggungjawab kebajikan tu adalah tanggungjawab bersama.
Jadi mereka ini yang gembelengkan tenaga-tenaga sukarelawan ini untuk bersama-sama. Jadi bukanlah sebarangan sukarelawan yang kita ambil. Bukan kaling-kaling. Bukan kaling-kaling. Jadi saya nak nyatakan di sini, sekarang ini kita ada beberapa PSK yang bersama dengan kami yang mengembeling tenaga sukarelawan ini, mengawal selia sukarelawan ini dalam program khidmat bantu di rumah. Saya nak sebut di sini, kita ada Majlis Pusat Kebajikan Malaysia, MPKSM. Ya. Kita ada Bulan Sabit Merah Malaysia. Tapi ini cawangan Perak. Perak saja ya. Perak. Yang ni BSMM ni di Perak lah. Ya. Okey, lepas tu kita ada Persatuan Kebajikan Usia Emas Malaysia. Ringkasnya Usia Emas. Yang ni ada kawasan dan yang mengawal selia kawasan tertentu lah ya. Kita ada Gabungan Pertubuhan Sukarelawan Sarawak. Kita ada juga Majlis Perkhidmatan Kebajikan Sabah. Jadi NGO ini, Pertubuhan Sukarela Kebajikan inilah yang mengawal selia, yang memastikan sukarelawan ini berganding bahu bersama-sama, menjaga etika masing-masing, kerana mereka ini kami strukturkan supaya mereka ini memberi komitmen itu sepenuhnya. Sepenuhnya itu bukanlah 24 jam kena berada bersama orang kurang upaya atau warga emas. Tapi komitmen itu berstruktur tu 2 jam seminggu, 4 kali sebulan. Dipantau semua tu ya. Dipantau. Jadi dia ada penyelianya lah. Dia ada penyelia lantikan kebangsaan, kita lantik di peringkat negeri, dan kita ada penyelia di peringkat daerah-daerah. Jadi penyelia-penyelia ini yang bersama-sama dengan pegawai kebajikan masyarakat di peringkat akar umbi menjayakan program khidmat bantu di rumah ini. Jadi kita nak jaga kemaslahatan warga emas yang menyertai program ini, supaya mereka ini betul-betul menyantuni kumpulan sasar kita ini dengan sebaik mungkin. Sekiranya ada apa-apa perkara yang mencurigakan, perlu dilaporkan kepada pihak kami supaya tindakan-tindakan yang tertentu boleh diambil. Tindakan-tindakan yang sesuai boleh diambil. Tadi kita cerita nak tingkatkan kemahiran, nak jaga integriti, nak jaga kaedah penyesuaian padanan kepada OKU dan warga emas yang dijaga ini, supaya dua-dua mendapat kepentingan-kepentingan yang tertentu, sama-sama berfungsi. Maksudnya sukarelawan ni yang menjaga warga emas, yang menjaga OKU ini, dua-dua mendapat manfaat. Jadi struktur ini dijaga supaya masing-masing mendapat faedah yang tertentu. Satu perkara yang mungkin menjadi tanda tanya ya. Kalaulah namanya sukarela, kenapa ada diberikan sedikit imbuhan? Betul. Jadi akhirnya patut jadi suka dan rela kerana dapat imbuhan. Bagaimana dalam konteks ini dapat dijelaskan, Puan? Okey, baik. Sebenarnya ini adalah satu kaedah, kita kata ikatan. Supaya mereka yang menjadi sukarela ini, asalnya memang dia orang berjiwa besar sukarela je pun, tapi pihak kami memanjangkan kepada pihak kerajaan untuk memberi sedikit sagu hati supaya mereka ini mendapat kekal dengan memberi komitmen, sebab mereka telah menyumbang tenaga, telah menyumbang masa. Ya. Jadi sedikit imbuhan yang diberikan sebagai tanda sagu hati daripada pihak kerajaan supaya mereka ini kekal. Jadi kita ikat dengan perjanjian dan sebagainya supaya dia lebih teratur, lebih tersusun. Pihak yang mendapat manfaat tu mendapat manfaat yang sangat-sangat yang diperlukan. Contoh kalau nak pergi tu, pergi berbual, pergi tolong potong kuku, benda-benda ini bukan semua orang dapat buat. Ya, pergi berbual dengan warga emas yang tak dengar, kan, yang dah tak dengar,
nak kena cakap kuat sikit kan, tenaga itu diperlukan. Lepas tu nak tolong potong kuku. Bukan semua, anak sendiri pun kadang-kadang tak dapat nak buat perkara tersebut sebab anak-anak ada komitmen lain di negeri yang lain, contohnya. Tapi sebab warga emas ini dia kekal di dalam komuniti sebab ada pihak-pihak yang peduli inilah. Jadi untuk itu kita strukturkan dalam program khidmat bantu di rumah, ada sedikit imbuhan, tak banyak pun sebenarnya. Sedikit je imbuhan, mungkin yang ditawarkan itu lebih daripada apa yang telah diberikan. Contoh macam setiap kali pergi tu kita bolehlah bantu sedikit RM25 je untuk pergi bantu nak beli sarapan ke, keperluan asas dia, ubat gigi ke apa ke. Jadi untuk tolong warga emas dan OKU ini terus berfungsi dan kekal dalam komuniti. Ada yang peduli, ada yang cakna. Jadi tujuannya itu bukanlah untuk, sama dia suka tak suka dia akan dapat juga. Ya. Tapi bukan untuk memberi gambaran bahawa ini adalah hasil daripada kerja. Ini sebenarnya penghargaan. Betul. Dan saya teringat ada disebut juga bahawa bayaran itu adalah untuk memastikan standard yang kita mahu. Jadi kalau katakan percuma, maka kita tak ada keterikatan. Ya, betul. Jadi kau boleh buat apa suka hati, kita tak boleh cakap banyak sebab ini percuma. Tapi kita berikan ini dengan ikatan bahawa kena mengikut tuntutan kita. Betul. Sukarelawan yang pergi ni, Encik Rizal, sebenarnya dia orang kena buat laporan. Ada laporan bergambar, ada laporan bertulis. Bukan pergi simple-simple begitu. Ada buat laporan bervideo. Boleh? Gitu. Jadi mereka ini akan membuktikan bahawa pembuktian tu berlaku, bahawa tugas komitmen yang telah disampaikan tu walaupun sebenarnya sukarela tapi dibuktikan dengan pelaporan tadi dan akan dipantau pula oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat kita. Apa kesan pada mereka yang telah puan dapatlah respons daripada sukarelawan-sukarelawan yang telah turut terlibat dalam program KBDR ini? Okey. Sebenarnya sukarelawan ini yang mana yang telah pun mungkin secara langsung dengan tidak langsung dia mula-mula terlibat dulu, mungkin secara tak sengaja terlibat, ada juga yang mengikut kawan, ada juga yang memang dia willing sepenuh hati nak buat kerja-kerja tersebut sebab nak tuntut pahala pun ada juga. Jadi sebenarnya kepuasan tugas-tugas yang mereka lakukan bersama dengan pihak-pihak penerima manfaat ini, OKU ke warga emas ini, mereka dapat kepuasan. Dia pun dapat sebenarnya kesejahteraan emosi mereka sendiri. Penerima manfaat pun mendapat kesejahteraan emosi, mendapat kesejahteraan, kita kata boleh berfungsi dalam komuniti. Yang mereka yang membantu ni tadi ada ruang-ruang yang mereka perbaiki diri. Sebenarnya bila bekerja dengan pihak-pihak warga emas atau OKU ini, dia membentuk peribadi. Saya boleh katakan mereka yang sukarelawan ni, kita boleh salute mereka sebab kepribadian mereka yang terbentuk mungkin dari tugasan yang rela tadi yang dibuat bersama dengan warga emas dan OKU ini sangat murni. Salute, mereka boleh buat lebih daripada yang sepatutnya. Jadi dengan komitmen menjaga warga emas yang terlantar, tolong mandikan, tolong tukarkan pakaian, tukar pampers, bukan kerja mudah kan. Pergi tengok, pakcik, saya nak datang hari-hari, walaupun kita tentukan sekurang-kurangnya 2 jam sahaja seminggu sekali. Itu asasnya. Asas. Tapi dia orang nak buat lebih lagi. Mereka selalunya buat lebih. Selalunya ramai je yang buat lebih sebab dia dah ada hubungan yang rapat dengan antara sukarela ni tadi dengan penerima manfaat tadi. Andainya saya dapat bertemu dengan mereka, umur yang biasa, yang paling ramai melibatkan diri dengan kerja-kerja ini,
dalam umur bahagian mana? Semua pelbagai peringkat. Oh. Ada pelbagai peringkat. Yang saya paling muda paling muda 18. 18. Ada. Berapa ramai mereka ni? Sebenarnya yang 18 ni pun dia sebenarnya dah mengikut lebih awal. Oh. Cuma kita bila dia berdaftar dengan kita dia umur 18 kan. Tapi sebenarnya mereka dah biasa dah. Ini antara pengalaman kami lah ya. Ada yang memang sukarelawan kita ni dah bawa pun anak-anak mereka bersama ataupun jiran kan. Yang seronok tengok tolong dah panggil tok, dah panggil mak. Jadi hubungan secara emosi, secara tu dah terjalin lama. Jadi mereka ni bangga contoh-contoh yang baik ini nak diteruskan. Jadi itu kata golongan belia yang menyertai ni dia akan lihat contoh orang-orang lama. Jadi sebab tu kami sentiasa menggalakkan sukarelawan ni terus berdaftar bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang telah lama ini menjadi contoh ni. NGO ini juga akan memberi pandangan, panduan dan sebagainya sebagai mata telinga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka ni laksanakan sahaja kerja-kerja murni ni. Boleh tak berikan satu dua cerita realiti yang berlaku, kesan daripada penyertaan mereka dengan OKU maupun orang-orang usia emas ini? Baik. Kalau kita lihat lah ya, saya bagi contoh lah. Warga emas 60 tahun ke atas. Umur 60 tahun ke atas ada banyak isu kesihatan. Kan? Paling tak ada pun masalah mata. Dah tak nampak dah. Dah tak kenal dah siapa. Jadi dia dah tak tahu dah kopi yang mana, gula yang mana, garam yang mana. Nak masak pun dah tak nampak kan. Tak kira lagi dengan tenaga dia yang semakin menyusut kan. Jadi kalau di kampung tu rumah yang dia tinggal, rumah dia tak nak berpindah. Kadang ada je anak-anak yang pelawa untuk tinggal di bandar sebab anak bekerja di Kuala Lumpur contoh. Tapi tak nak ikut sebab sayang, banyak kenangan di rumah itu. Jadi dia nak kekal tinggal dalam komuniti. Jadi kalau tak ada program ini, tak ada sukarelawan yang tolong membantu warga emas ni tadi, mungkin makcik ni tadi terus emosinya terus down, terus rendah, terus bila berada di titik rendah tu kita tahulah akan ada masalah kemurungan, kesunyian, dia tak nak hidup dengan sejahtera tu lagi. Jadi kita tak nak kesihatan itu makin merosot. Ada pengalaman cerita daripada kawan saya ni. Ini bayangkan kalau tidak ada KBDR ini bayangkan anak pergi kerja, betul, suami isteri terpaksa kerana nak menyara hidup, betul kan? Tetapi ada orang tua tinggal di rumah. Okey, bapaknya tinggal di rumah. Dia kena pergi kerja. Tapi bila dia pergi kerja, masalahnya ialah bapak tinggal seorang. Urusan makan, minum dan sebagainya, walaupun dia ada, dia berikanlah. Kan? Dia berikan, bahawa ada orang akan hantar. Tetapi kadang-kadang dia nak minum. Betul. Minum kopi susu ke, teh susu ke. Maka pergi ke dapur. Rupa-rupanya tersilap, ada diletakkan juga satu botol, bukan botol lah, barangkali bekas yang berisi sabun. Allah. Sabun putih. Sabun putih, sabun sebut tu. Sebut sabun tu baik. Dia pun pergi nak buat air, dia masukkan segala macam kopi dan sebagainya, dia bau. Okay. Kebetulan pula dia tak fikir panjang, dia masukkan sabun itu sebagai tepung. Betul. Susu. Dengan dia bancuh. Dia tanya juga, pasal apa banyak buih ni pula? Dia ingat basi ke apa ke? Tapi oleh kerana haus sangat, dia telannya juga. Allah. Jadi kalau kita tidak ada KBDR ini, siapa nak menjaga? Betul. Jadi inilah yang patutnya kita menghormati dan menghargai kelompok yang begini ya. Baik. Cantik. Sebenarnya betul. Baik, kita dah nak sampai ke penghujung ni. Jadi mungkin dapat diceritakan sedikit.
harapan. Oh, harapan ini, program ini pastinya kami mengharapkan diteruskan. Wa ima apa pun bentuknya pada zaman akan datang nanti kan. Sebab masyarakat berubah. Jadi mungkin akan ada dinamik satu-satu program tu akan ada berlaku sebab kita di zaman digital dan sebagainya, akan ada berlaku sedikit perubahan, mungkin peningkatan. Jadi tapi kami tetap nak menggalakkan semua lapisan masyarakat, semua lapisan umur untuk turut bersama-sama dengan kami menjayakan program-program yang sebeginilah. Mungkin namanya mungkin nanti akan berubah, mungkin kekal, tapi konsep tanggungjawab bersama itu tetap kami harapkan dijayakan sepanjang masa di Malaysia sebenarnya. Kita nak jadikan masyarakat di Malaysia ini masyarakat yang sejahtera, yang berfungsi. Jadi kita nak semua pihak menjalankan tanggungjawab bersama. Mungkin ada pihak-pihak lain selepas ini mengambil contoh program sebagai program ini tapi laksanakan sendiri. Kami alu-alukan kesetiaan rakyat Malaysia untuk terus menjayakan kesukarelaan itu. Dalam tak kisahlah dengan bersama dengan NGO, dengan PSK ke tidak, dengan sendiri ke, ada yang bergerak secara solo, ada yang bergerak berkumpulan, ada yang bergerak dengan pasukan-pasukan yang tertentu. Jadi kami raikan semangat kesukarelaan itu untuk diteruskan dalam semua bidang. Kalau mereka ingin tahu lebih lanjut lagi untuk dapatkan maklumat supaya mereka boleh mendaftar dan sebagainya, terutama kepada mereka yang berminat menjadi sukarelawan. Okey. Kami ada talian yang dipaparkan di laman web lah, www.jkm.gov.my. Bolehlah layari laman web kami. Dan boleh pergi ke pejabat kebajikan masyarakat daerah yang terdekat dengan pihak tuan-tuan dan puan. Kita ada di daerah, di negeri ataupun di ibu pejabat di Putrajaya. Boleh je bertemu dengan pegawai-pegawai untuk pertanyaan lebih lanjut. Dan kalau nak tanya tentang program khusus kepada KBDR ini, kami ada cawangan pemerkasaan komuniti lah yang boleh menjelaskan lebih lanjut tentang program khidmat bantu di rumah. Baik Puan, terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya fikir banyak yang telah kita dapat manfaatkan daripada perbincangan kita. Saya rasa ada yang terpanggil untuk menjadi salah seorang sukarelawan ataupun barangkali untuk menemu bual mereka yang telah menjadi wira tidak didendang. Betul. Ini. Dan saya percaya kalau anda bersama dengan kami nanti di dalam Jom Bisik, banyak lagi cerita-cerita yang boleh dibisikkan. Dan untuk itu saudara, kita ucapkan terima kasih sekali kepada Puan Annie Idayu Mat Ali kerana sudi bersama dengan kita, dan terima kasih kepada anda semua kerana setia mendengarkan perbincangan yang kita bawa dalam Jom Bisik. Sehingga kita bisik-bisik lagi. Salam sejahtera, salam hormat dan salam rahmat.